Baiklah, sedia semua. Yang lambat kena jumpa dengan pengetua nanti. Saya tak sangka Gabriel Agres pilih saya untuk keliling dunia bersama Adrian. Memanglah saya tak boleh cakap semua bahasa di dunia, tapi rasanya mesti sebab keikhlasan saya yang dah menyentuh hati dia. Wah, berjalan sekeliling dunia. Memang alasan terbaik untuk tak datang majlis hari jadi. Hei, kat sini. Gembira jumpa awak. Cepat, Marinette. Adrian tak nampak gembira dan rasanya saya seorang je yang nampak. Awak nampak sebab awak cintakan dia. Saya kena bagi tahu sebelum dia bertolak. Tapi saya mesti akan gagap depan dia. Saya Froggy, saya dah datang. Saya tak takut orang. Kalau tak ambil risiko sekarang, mesti lepas ni dah tak ada peluang. Macam itulah, Marinette. Adrian! Cik Dupen Cheng. Akhirnya kamu datang juga ke kelas ni kan? Pergi berdiri sebelah Adrian tu. Kamu akan gantikan Laila yang baru maklumkan dia menghidap fobia terhadap bola. Tak, kejap. Rasanya saya dah sihat sekarang. Oh, tak boleh. Saya tak boleh ambil risiko pada pelajar yang ada fobia. Adrian, saya... Yeay! Awak dah kena. Adrian masuk ke penjara. Ke penjara? Ia terletak di belakang pasukan lawan kamu. Kalau ahli pasukan kamu sentuh, baru kamu dapat keluar. Okey. Nenek, masuk ke penjara. Kamu semua tak tahu ke objektif permainan ni adalah untuk mengelak dari bola. Awak akan pergi selama beberapa bulan? Ayah dah putuskan macam tu. Kalau nak tahu, saya dah jemu dengan semua ni. Ambil gambar penggambaran filem dengan orang yang puja tanpa kenal siapa saya. Dengan iklan yang tak masuk akal tu. Tapi sekarang saya diminta tinggalkan kawan-kawan dan kembali ke hujung dunia entah untuk berapa lama dengan Laila. Kenapa tak bagi tahu yang awak tak mahukan semua ni? Tak ada siapa faham rungutan saya tu. Mereka cuma kagum dengan apa yang saya buat. Ya, saya boleh faham. Nampaknya cuma awak seorang je. Awak kena berbincang dengan ayah awak, Adrian. Dah cuba tapi tak boleh. Tak tahulah kenapa. Dia tu ayah saya. Saya sayangkan dia dan dia sayang saya. Tapi ia buat saya rasa kecewa. Pernah tak awak rasa nak beritahu seseorang tapi tak boleh nak buat sebab rasa ada sesuatu yang menghalang kita? Setiap masa. Adrian, saya... Cikgu, kelas dah nak tamat kan? Agaknya boleh tak kita habis awal supaya kami boleh ucap selamat tinggal pada kawan-kawan semua? Bagus juga. Nanti hantar muzik ke pantai pada saya tau. Dan gambar semua pantai yang awak pergi. Matahari terbenam. Kamu memang layak melihat keindahan di dalam dunia ini. Betul, cikgu. Saya memang bertuah. Tapi saya akan rindukan awak semua. Kami tak pergi sendirilah. Kami akan bawa awak semua bersama di dalam hati kami ni. Adrian! Adrian! Tapi, lepaskan mereka semua tu, Adrikins. Saya masih boleh lawat awak bila-bila saya nak dengan jet pribadi, Mak. Yelah, Chloe, yelah. Awak tak apa-apa ke? Kejap lagi kita jumpa ya, Adrian. Bye. Sayang semua. Sayang awak, Adrikins. Muah.